Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, salam Ramadan. Selamat berpuasa kepada rakan-rakan Muslim. Okey, tuan-tuan, seperti biasa saya masuk ke kebun untuk aktiviti kebun. Okey, seperti konten yang sebelum ni, saya paparkan di dalam kebun saya ni, di kawasan saya ni kerap mengalami hujan yang sangat lebat. Okey, lepas tu saya ada buat semburan kalsium boron untuk masalah bunga saya yang nampak ada macam gugur pada peringkat mata ketam. Lepas tu pada konten yang sebelum ni saya cuba pasang plastik. Okey, lepas tu semalam hujan turun dengan lebatnya daripada pukul 11 lebih. Saya masuk juga malam tadi. Pukul 11 tu dah start mula hujan sampailah ke pagi tadi. Saya masuk tadi pun masih renyai-renyai lagi. Jadi keadaan yang agak lembap. Okey, jadi hari ni saya buat aktiviti santai saja, sedikit perkongsian daripada saya. Okey, mengenai pruning pokok untuk pembuahan. Okey, jadi apa dia yang ingin saya kongsikan? Okey, jom kita tengok bersama-sama. Okey, tuan-tuan, ni pokok musangking. Musangking yang berumur hampir kepada 6 tahun lah. Jadi alhamdulillah dia berbunga agak lebat juga. Okey, insya-Allah boleh diberikan rezeki. Kalau tak ada hujan yang berterusan berpanjangan, insya-Allah lah. Tapi seperti konten yang saya tunjuk sebelum ni, hari tu 5 hari betul-betul hujan. Jadi nampak ada tekanan nitrogen pada pokok ni. Saya ada buat semburan kalsium boron untuk memastikan bunga ni lekat. InsyaAllah lah. Mungkin pengaplikasian seterusnya pada peringkat pada peringkat terung, mata terung, lebih kurang dalam jarak lebih kurang 10 hari macam tu, baru saya akan masukkan kalsium boron yang seterusnya lah. Jadi untuk mengelakkan daun berpucuk lah. Jadi tuan-tuan, saya nak tunjukkan pokok ni tuan-tuan, seusia juga dengan yang lain. Jadi kalau tengok pemangkasan pada peringkat saya buat sebelum ni, dan juga pokok saya ni saya buat pemangkasan yang agak kerap lah. Memang hampir kepada tiap-tiap bulan. Kalau tengok pembentukan dahan mendata pada peringkat awal lagi, saya dah potong sini, lepas tu dia dah naik, potong sini, potong situ. So pembentukan dahan yang mendata, betul, musangking banyak terbentuk bunga dia di dahan yang mendata. Okey, dahan yang sedikit menegak macam ni, 45 darjah dia kurang. Mungkin ada macam ni kan, 45 darjah tak ada. Nampak, ini sedikit naik, dia tak ada. Ni mendata yang mendata. Okey, yang tegak macam tu tak ada. Jadi dia nampak betul musangking ni dia punya tabiat dia berbunga di dahan yang mendata. Jadi apa yang saya nak kongsikan ke sini tuan-tuan, adalah kaedah pruning, pembentukan dahan yang mendata, dan juga untuk macam mana untuk buahkan kita punya durian ni pada tepat masa yang betul-betul tepat lah. Jadi saya tunjukkan sini, saya buat pemangkasan pada tak silap saya pada hujung bulan 12. Pemangkasan memang selalulah, dia kata memang saya buat kerap pemangkasan hampir kepada tiap-tiap bulan. Sebab apa, pokok dalam keadaan subur ni dia sentiasa naik daun. Jadi kita akan pangkas lah, terutama tunas-tunas air. Tapi bulan 12 hari tu saya ada buat pemangkasan beberapa pokok. Dan juga apa yang saya nak kongsikan kepada tuan-tuan,
pokok yang saya buat pemangkasan yang agak ekstrim, macam pokok ni dan juga pokok ni, kalau tengok daripada bawah dia ada cahaya matahari yang masuk, tuan-tuan. Ada cahaya matahari yang masuk daripada atas. Okey, dan juga dahan dia tidak terlampau bertindih lah. Ini pun dia agak rapat juga. Okey, so alhamdulillah, nampak tuan-tuan, nampak ada cahaya. Jadi apa yang saya nampak memang betul, durian ni memerlukan cahaya yang cukup untuk dia stres untuk sesi pembuahan. Okey, jadi saya tunjukkan kepada tuan-tuan pokok yang saya tak buat top pruning, yang saya tak buat pruning pada awalnya. Okey, ini saya memang baru pruning tadi. Sebelah je. Okey, ni baru saya pruning tadi. So memang dia agak rimbun lah. Saya dah buang dah. Saya dah tarik dah daun ni untuk timbungkan pada pokok yang kecil tu, yang belum saya timbun. Jadi kalau tengok tuan-tuan, dia memang gelap. Itu atas tu saya buang, nampak tak? Dia gelap, jadi cahaya dia tak masuk. Jadi cahaya tak masuk yang menyebabkan pokok ni tak berbunga. Ada bunga, tapi 2-3 untung je. Lepas tu super juga yang pokok lain. Yang belah sini saya agak lambat buat pruning. Ni saya baru buat. Agak lambat juga, nampak tu. Daun-daun pun belum naik lagi. Kita baru buat. Nampaklah ada sikit-sikit, tapi sedikit lambat lah pada saya buat pruning ni. Nampak atas sekali tu pun ada bunga juga. Tu itu disebabkan oleh nampak dahan-dahan besar yang saya buang tu. Tu dahan-dahan yang saya buang. Nampak kat ujung dahan tu ada keluar bunga. Jadi saya nak kongsikan di sini, pokok yang buat pemangkasan pada waktu yang tepat ataupun yang diberikan pencahayaan cukup, akan mengeluarkan bunga. Akan mudah kita nak buat ataupun kita nak push buah. Apa yang terjadi kepada beberapa pokok saya sesa naik, tuan-tuan. Saya sesa pruning. Tapi pruning tu kadang-kadang tu dia tak cukup heavy lagi. Tak cukup memberikan pengudaraan dan juga cahaya lagi. Contoh, ni saya pruning. Kalau nak ikutkan, ni penuh daun ni. Saya lungkungkan kat sini. Saya buat pruning ni, tapi tak ekstrim lah. Pada saya tak ekstrim yang menyebabkan dia kurang pencahayaan, yang menyebabkan pokok ni tak berbunga dengan lebat. Dia hanya 1-2 ni saja. Itu pun disebabkan oleh mungkin cahaya yang ada daripada belah sini. Kalau belah sana dia agak gelap, jadi tak ada bunga terbentuk. Jadi ni saya nak kongsikan kepada tuan-tuan lah. Jadi macam mana kita nak lakukan program pembuahan pada pokok durian kita. Memang kita kena buat pruning yang memberikan cukup cahaya kepada dahan-dahan ni, untuk dia stres lah, untuk dia mengeluarkan bunga. Selepas itu, apabila dahan ni terlampau rapat, pencahayaan dahan bawah, okey, contohnya ni dahan bawah ni, dia memang tak dapat cahaya yang menyebabkan ranting-ranting, nampak ni tuan-tuan, dia menyebabkan ranting-ranting ni mati, yang menunjukkan dia kurang dapat cahaya, nampak ni. Jadi dia tak dapat makanan lah, senang cakap. Sebab tu dia tak berbuah. Sebab apa? Dahan-dahan ni banyak
daun-daun ni banyak bertindih di antara satu sama lain yang menyebabkan proses pembentukan penghasilan makanan daripada fotosintesis tersebut tidak berlaku, yang menyebabkan pokok ni dan juga beberapa pokok yang lain yang tu saya baru naik juga tu, jadi lambat. Okey, yang ni baru saya buat. Okey, tuan-tuan, saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan pokok yang saya baru sebulan lebih sikit lah saya buat pruning. Dan saya rasa pruning saya tu dalam waktu yang cepat lah. Saya tak semua pokok ni saya buat pruning serentak, tak. Sebab apa? Untuk saya pruning satu pokok mengambil masa 40-30 minit paling cepat lah untuk buat pruning. Dan yang saya perasan, kalau saya masuk lepas asar sampai hampir kepada pukul 7 tu, saya dapat hanya sekitar 3 pokok saja sekali dengan orang kata saya clear-kan. Jadi memang saya tak buat pruning serentak. Ada masa, ada kelapangan saya tak buat benda lain, tak meracun, tak menebas. Jadi saya akan buat pruning lah, dan saya akan tunjukkan pada tuan-tuan. Okey ni tuan-tuan, 2 batang ni. Yang ni saya tak buat, tak sempat. Nampak ni, begitu penuh ni. Saya tak sempat buat. Jadi ada bunga tapi dia tak meriah. Okay. Nampak? Hanya beberapa dahan dan tak banyak. So saya tunjuk kepada tuan-tuan yang sebulan sebelum dia berbunga, saya buat sesi pruning. Nampak tu yang saya togelkan bahagian atas. Saya togelkan, padahal pokok ni dia betul-betul subur lah, senang cakap. Dia merimbun betul. Batang dia pun subur, daun dia pun besar pada sebelum dia berbunga. Kita tengok tuan-tuan, dia agak subur. Jadi saya buat pemangkasan. Tengok tu, saya baru pangkas tu, pucuk pun tak ada yang keluar. Tengok dia punya bunga dia tu sampai ke pucuk. Sampai pucuk tuan-tuan. Disebabkan dia stres kat atas tu, kena cahaya matahari direct. Lepas tu saya banyak potong-potong, saya kurangkan dahan-dahan tu yang menyebabkan cahaya kat atas tu masuk sampai bawah ni. So dia kena sampai bawah ni. Itulah pokok ni berbunga. Tapi pokok ni dia subur ni. Nitrogen dia masih lebih lagi, masih dalam fasa vegetatif lagi. Dan juga saya kesan 2 pokok ni dekat-dekat ni yang memang betul-betul subur lah. Memang banyak keluar tunas air macam ni. Saya harap dia mampu lekat lah. So tuan-tuan, saya tunjuk satu lagi. Ni saya tak pruning. Nampak tu, merimbun kat atas tu. Tu dahan bercabang banyak tu. Yang saya buang tu dahan bahan bercabang lah kat atas tu. Saya biasa buat kat bahagian bawah ni je. Saya kalau tengok kan, pruning selalu, boleh kata tiap-tiap bulan. Pruning, pembentukan dahan mendata. Ni dia akan saya pilih, nampak dia naik ke atas ni, blok di atas. Banyak saya kongsikan cara pruning. Kalau tuan-tuan nak tengok macam mana, boleh tengok dalam video saja. Video-video saya macam mana pembentukan dahan untuk sisi pembuahan. Dia sebenarnya naik ke atas ni, dia blok bahagian atas ni. Jadi kita potong. Tinggal satu dahan kat bawah ni. Lepas tu ada satu lagi dahan naik, saya potong juga. Jadi dahan ni jadi mendata je ke. So dia berbunga dengan banyaknya lah. So saya nak tunjuk kepada tuan-tuan, semua dahan kat sini mendata. Okey, itu dahan yang 45 darjah. Walaupun dia besar, tak berbunga tuan-tuan. Ni musang king, tapi duri hitam. Dia tak ketara sangat. Dia berbuah, masih berbuah juga di dahan yang mempunyai kecenderungan kecerunai yang hampir kepada 45 darjah.
Jadi Musang King saya nampak perangai dia lah. Memang dia berbuah, berbunga di dahar yang mendatang. So tengok ni. Okay, ni yang saya tunjuk pada tuan-tuan. Saya letakkan plastik untuk kawal air. Tengok hujan ni. Tengok ni tuan-tuan, air ni. Ni sepatutnya saya tutup kat pangkal ni, tapi tak apalah. Dapat sikit-sikit air. So tuan-tuan tengok tu, toge kat atas tu. Toge. Dan disebabkan saya togelkan daun dia kat atas tu, dahan-dahan tu, dia berbunga tuan-tuan. So ini pun sama, tapi ni saya togekan lebih awal sedikit. Jadi dia dah ada pucuk balik. Nampak? So tuan-tuan, tu perkongsian untuk tuan-tuan. Mungkin dia boleh memberikan ilham ataupun cara macam mana kita nak lakukan program pembuahan pada waktu yang tepat. Kunci dia adalah pruning. So ni label 29 brand 1 dia keluar mata ketam itu. Sekarang ni dah masuk kepada bulan 3. Jadi tengok tuan-tuan, tak berdaun atas tu. Tu saya buat untuk pruning. Nampak. Jadi okey tuan-tuan. Okey. Tu perkongsian daripada saya. Dia sebenarnya dah agak penat dah. Walaupun aktiviti yang agak simple je. Okey, jadi tuan-tuan, tu perkongsian saya untuk hari ni. Jadi banyak lagi ni untuk saya clearkan daun-daun ni. Saya tengok saya punya step tu dah kepada 6,000 langkah dah. Mungkin berapa kilometer dah untuk saya berjalan belum mati. Termasuk saya memanjat duduk di atas pokok ni. Dia agak penat juga dah. Okey, untuk bulan puasa ni. Jadi itu dia tuan-tuan, perkongsian untuk sesi untuk macam mana keedah pruning yang betul. Kalau tuan-tuan tengok dua pokok yang last tadi betul-betul ketara. Okey, dia punya bunga dia sampai ke pucuk apabila saya lakukan pruning tepat pada masanya. Okey tuan-tuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.